subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Lori Motovlog. Ya, so hari ni kita nak berride dengan ZX6R. Kita ada dua, kali hijau satu, kali hitam satu. Jom. Sekarang ni pada aku tahu kenapa orang bawa motor ni semua kurus-kurus. Tak ada orang gemuk. Uish. Helmet aku tak memberi kerjasama. Cek. Tak cukup tinggi. Aku kena naik atas lagi. Tak nampak view atas. Kau terbalik dengan kamera kau. Ayah, okey je. Yang ni dah turun lah. Lalu geng-geng sport bike kan, dia orang terbalikkan angle. Ya, sebab dah rendah kan. Kau ada J-mount ni. J-mount? Wow. J-mount. Dari belakang macam ZX25. Apa? Kau ajar lah. Ajar. Sama. Emek lah. Dia boleh pakai tak lebih. Mana diorang boleh sampai ni down kan. Gila babi, berani saya diorang. Risau lah aku. Dia perlukan keterujaan. Wah, ayat baru Mat. Keterujaan kejuruteraan. Kita nak rasa je motor test. Tahu tak apa. Woi, jam Mat. Woi, kau tiba-tiba masuk bang. Tak kelakar tu bang. Masa jam ni construction. Kan, ni orang ni. Kan. Orang apa ni, apa nama? Mandi. Mandi. Jaga-jaga dulu kita masukkan kan. Ya doh. Kau tengok ni ha. Kau tengok Azhar ni. Kau tengok. Inilah punca jamnya. Ini punca jam dia, nampak? Nampak. Ini punca jam dia. Kau tahu? Penuh Mat. Riders. Kalau kat sini kena sleep. Sini banyak kes tu. Hari tu kan yang banyak accident yang meletup pun kat sini. Dia tengah pecut-pecut, pum. Aku balik dengan Chris tu. Wah. Ini tengah hari pun nak mandi. Kau gila betul. Ni baru balik tu, rambut basah. Dia mandi kat rumah dulu. Kau datang sini. Ikan mayang. Oh wow, ikan mayang. Wow. Lucu. Kita tengah baju, kena lucu. Terasa dah bubur dia. Terasa dah naik sikit ni. Power dah motor ni power. Naik kalau nak beli motor ni badan kena kurus tu. Badan tak perlu kurus, perut kurang sikit. Badan okey. Jangan tu. Kita harus ke Jakarta lagi mas. Double line mas. Double line mas. Jangan begitu. Potongnya harus jangan lebih garisan mas. Potong mas. Lebih. Belum. Depan ni terus. Ada traffic light tu kanan lah. Berapa kau punya temperature? 77. Okay tu. Ni tempat jalan ni 77. Pada tempat sejuk pula. Kan ini dah. Ya dah sini tu. Anjing betul lah Isuzu D-Max ni. Memang D-Max betul lah. Isuzu D-Max. Ramai yang duduk sini. Mesti lah. Malaysia kot. Kau bagi port accident ke? Kau bagi luar bandar sikit sudah ramai beli. Jom. Harga boleh dengar lagi. Try sikit. Dia tak masuk. Kita kalau belajar ekonomi kan, mesti kita belajar tu semua. Apa hal tu? Betulkan apa tu? Betulkan apa tu? Betulkan apa tu? Boleh saya tahu abang betulkan apa?
Apa tu? Ni apa? Bateri GoPro. Bateri Insta. Tak mati. Bodoh lah. Aduh mas, tak bisa. Tak bisa potong mas. Oh, bisa. Sini banyak Joni. Joni. Ini macam jalan baru. Ni baru buat ni. Oh, jalan baru tu sini. Hijau. Kenapa dia buat upright tu? Aduh. Cut cost lah. Sebab kalau tu dia nak tambah auto flipper. Padahal ZX25 dah dapat kan. Bagi je lah. Tu aku pelik tu. ZX25 tu kan dah ada, kau install je lah. Recording. Aku tak faham satu benda kat situ. Kenapa? Tak, kalau contoh kau kata kan macam okay, produk tu kau tak develop lagi kan. Then okay lah. Kau letak kat ZX25, why not kau letak kat atas kan? ZX10 pun dapat. Bagi je lah. Dia ZX10 ada. ZX10, ZXCR tak ada. Lepas tu ZX25R ada upright down. Aku macam tak boleh brain lah. Sekarang berapa kau punya meter? 68. Aku punya 1.3 lah. Sebab hitam dia serak haba lebih sikit. Tu kena buat putih lah. Black. Salah. Dia buat chrome. Kau kena buat chrome. Senang sikit kalau kau nak lambat pergi kerja, kau nak siap, kau tengok motor je. Kat sini kan ni. Nak check kamera record ke tak payah side mirror. Selalu grab lah. Dia dah hafal. Uish, buah berangan goreng boleh beli untuk wife aku lah. Mana? Mana depan ni lah. Ni dia bagi tahu lah 800 meter. Ada buah berangan goreng lah. Ada. Still macam ni macam ni ada orang boleh ni down tu. Aku rasa memang kena ni lagi lah. Kena Bontot keluar. Tangan turun bawah. Motor kena turun lagi lah. Yelah memanglah motor turun. Kita dah lah jarang-jarang bawa sport. Lepas tu nak turun tu. Okay. Dapat. Patut kena macam tu. Tapi helmet aku tak kena lah. Tak boleh pakai helmet bentil lah. Kena pakai helmet full face. Helmet kan banyak. Alamak. Jangan bagi antoi. Helmet kalah helmet perempuan tu. Tak lah, kalau macam motor touring kan, orang pun buat benda yang sama kan, tak boleh lah. Tak boleh lain. So kalau motor ni dia memang kena, kau kena badan, kau punya dada mesti kena dekat dengan motor untuk kau turun. Kalau kau bawa tegak macam ni, kau turun badan je, tak gerak tu motor. Kau kena turun lah, maknanya kau memang kena berpaut dekat dia, waktu kau turun. Sebab tu aku cakap tak penat, sebab kalau kau nak konang, kau turun badan. Tapi kalau kau buat kat naked, kau turun badan, straight je lah Mat. Kau kena tarik dia tu. Tapi okey lah daripada bawa ZX25 kan. Zek, aku rasa kalau kepada orang nak beli tu baik beli ni kot. Tapi kalau dah tak ada lesen tak boleh buat apa lah. Ingat lama lagi, hari tu naik Scrambler tu lama rasa. Lama mas. Allahu Akbar. Biasa touring tak terbang tu. Allah. Ya, aku banyak duduk tegak je ni tu. Tangkap leher Mat. Aduh. Wah, baru lah, sejuk. Wah, kabel car. Dalam tiba. Alright guys, kita dah selamat sampai dekat Genting. Tadi ada masalah sikit. Aku punya footage tak record. Aku punya explore tak record. Tak tahu lah aku terlepas pandang ke apa ke. Dia tak record pasal aku naik tu. Sebab kenapa aku kena pakai fully footage Insta360 aku lah. So luckily memang kita ada backup footage. Kalau tak memang rugi lah kan. Layang corner best macam tu, tak ada audio. Masak macam tu. Okay, so kita dah sampai dekat Zeus Coffee kat Genting. Dah lepak dua santai-santai kat sini. So overall yang aku boleh share dengan korang semua pengalaman aku bawa motor ni, dia best, nice. Tapi untuk orang badan besar macam aku ni mungkin
akan ada isu sikit lah kot kan. Nanti aku akan buat satu video lagi lah kot kan, macam mana, apa pendapat aku tentang orang badan besar nak memiliki motor sport bike yang macam ni lah. Okay. So far badan tangkap pinggang sikit lah, pinggang tangkap sikit. Tapi kalau masa time Kona tu, bagi aku seronok lah. Sebab motor ni dia effortless. Time Kona kau just turun je, dia akan ikut kau lah. So dia bukan macam motor naked, dia bukan macam motor touring yang kau memang kena ada effort untuk tarik, untuk turunkan dia. Tapi kalau macam ni, easy, just nice, mantap. Okay, so overall position okay. Lepas tu braking mantap. Aku suka braking dia. Memang very nice braking dia. Position bagi aku dia macam, kalau badan aku sekarang macam sedikit attacking macam tu. So memang agak terasa lah dekat bahagian lengan kau apa semua, memang agak terasa lah untuk kau bawa apa semua. Okay, so ni Hazmi bawa warna hijau. Okay, dan juga aku punya warna hitam lah. So antara dua colour ni bagi aku colour je lah kan. Tapi kalau kata korang nak mengekalkan jiwa Kawasaki tu, dan ambil lah kali hijau. Okay, so alright guys, sampai itu saja video aku. Dan kita akan sambung for the next vlog nanti, insyaAllah. Dan ride safe, be safe. Jumpa korang di next vlog. Bye bye, peace yo, assalamualaikum, ciao.